Harga beg ni tak sampai pun RM50. Beg daripada Sniper. Nampak macam beg biasa kan? Tapi ni adalah chest bag. Korang boleh tengok gambar dia dekat beg kuning kat bawah. Ni adalah chest bag. Sebab apa? Dia bagus dan sangat-sangat berkualiti. Yang pertama sekali, kita boleh letak phone dekat dalam ni. Nampak? Dalam ni kita boleh letak phone, and then kita boleh record POV kalau kita nak record POV. Dan kalau korang tak nak lah record POV ke apa ke, bag ni still the best sebab dia waterproof. Kita tengok bahagian zip dia. Nampak tak abang kakak semua zip dia? Nampak? Ini memang waterproof, material waterproof. Ada 1, 2, 3 zip. Dalam ni ada satu lagi kompartmen yang berzip. Nampak tak? Okay. Dalam warna oranye. Terang sikit lah warna dia kalau jatuh malam-malam kan. So depan ada 2 poket, termasuk yang ini 3 poket. Yang ini reflektif. Kalau pakai malam, orang dari depan boleh nampak kita. Walaupun kita pakai baju gelap, beg hitam, sebab yang ini reflektif. Lepas tu ada tulisan Sniper. So style lah dia punya ni kan. Kalau korang nak beli dengan harga yang bawah RM50 je, korang boleh klik beg kuning, pilih design mana yang korang nak. Kalau nak beli yang waterproof, pilih waterproof. Kalau tak nak waterproof, pilih yang tak waterproof.